terima kasih ya pembantu saya. Okay, terima kasih saya ucapkan. Terima kasih. Salam. Tara, see? Can you see this? Nampak? So inilah partition. Tapi terbalik ni sebenarnya kaki dia. Kaki dia kat sini. So warna dia macam ni. Aku pilih warna cream. So dia ada 4 panel. Okay. Oh. So dia ada 4 panel. Daripada bambu. Maksudnya bambu ni buluh tak silap aku. So bambu Chinese style. So dia boleh buka-buka lah kat sini. Kalau korang tengok dia ada, oh my god, hati-hati sebab dia ada selumbar so hati-hatilah. Okay, so ini tandas aku. Rumah aku macam direct panjang. So tandas memang akan nampak terus daripada ruang tamu. So sebab tu aku perlu beli benda ni untuk tutup apa yang patut. Okay, so aku akan tutup dekat sini. Macam tu. Nanti boleh adjust lah macam mana sebab ni ada kaki dia. Kaki dia boleh pusing-pusing. Okay. Ini kaki dia. So, guys, partition untuk rumah korang untuk tutup benda-benda yang private dalam rumah korang. So, boleh beli. Tekan je link kat bawah aku tunjuk. Dan kau tekan dan terus beli. Tak payah fikir banyak-banyak. Kualiti pun baik. Sangat baik. Material dia bagus. Terbaik. InsyaAllah boleh dapatkan. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.